Kami Adventura Hikers lagi di Bukit Batu Putih dan Negeri Sembilan. Lari juga. Pis-pis telangga tu. bakar kambing. Bakar kambing. Dalam 1 kilometer hiking sampai di Pelantar Cermin. Blackpink. 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 Blackpink Blackpink. Blackpink. Turun di sini rupanya. Ya, kita akan ke pantai untuk piknik. Memandangkan hari ini terlalu ramai di puncak Bukit Batu Putih sana kerana ada segerombolan budak-budak daripada kolej apa? Todak Akademi. Todak Akademi. Jadi kami mengambil keputusan untuk terus ke pantai. Ke gua apa tu? Gua Kambing tu biasa orang panggil kalau kecil macam tu. Ini gua pantai. Boleh lah. Okey, turun ikut bawah ni tepi sebelah kiri daripada pintu masuk tadi. Jangan jatuh, nanti semua macam pin bowling ni. Satu deret. Okey, kami dah hampir sampai ke pantai. Sekarang ni berada di lembah dinosaur. Si Ayu tunjuk jalan. Oi, happy dah sampai. Okey, dah pantai, dah sampai pantai. Kita berada di dalam gua. Kejap lagi air naik. Macam ni rupanya. Track dia Ayu bawa. Ayu kata ni track paling senang. Dia kata ni paling senang. Kami kena scam. Jangan percaya Ayu tu je. Jangan percaya Ayu tu. Tapi dia Paling bawa senang kambing. dia, paling gila Lepas tu kita. dia buat nasi minyak juga. Tapi dia orang kena bawa. Tu. Itu foto tu paling penting tu. Jangan. Ni. Kipas. Kipas. Siap. Jadi dia sate aku, dia sate. Sate lah. Angkat ni. Dah naik. Nampak tak lawa? Cepat-cepat sebelum air naik. Nanti penuh dalam gua ni. Kan sekali kita dulu sebelah sana air naik. Dia pun renang. Minggir. Ya, ibu. Minggir, ibu.
Dah pantang aku orang ni. Live dari Gua Sejengkal Bukit Batu Putih, Malaysia. Lagi 9. Oi, Melaka. Oh, Melaka ah, Bukit Batu Putih. Melaka lah silap lah. Kawasannya kami. Rakyat Malaysia. Akan menumpukan. Demi mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, Kesetiaan kepada raja dan negara. ketiga, Keluhuran perlembagaan. keempat, Lawatan undang-undang. Kelima. Kesopanan dan kesusilaan. Dan Azlan yang merangkap presiden ini. Eh, nasi minyak. Kan nasi macam mana? Mak, kambing. Kambing. Macam manalah aku nak kurus ni? ni, terung. Wih, terung. Terung bakar. Ha, ya, terung bakar. Oi, puas hati. Subhanallah. Nasi dah kurus dah masak. Penat dah sangat tadi. Banyak tu. 60 kilo. Yo. Tak tahu pasal dia buang sampah, kurangkan sampah kat dunia. Oh, yang sangat sampah ni. Water WhatsApp. Okey. Kami mula mendaki Tangga Taubat. Tangga Taubat. Tak tahulah siapa letak nama. Okey. Pulang masjid ni boleh pergi ke? Pulang masjid. Kami baru keluar daripada Ah. the house di sebelah kiri kita ada lighthouse. Kami Lighthouse. dari Fungsi lighthouse. Apa fungsi lighthouse? untuk bagi ni pada laut